Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Dia.my channel. Dalam video ini saya akan tunjukkan kepada anda cara untuk daftar aplikasi My Ubat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Langkah pertama, anda kena install dulu aplikasi ini. Jadi kalau anda guna Android, anda boleh search My Ubat kemudian install. Contoh dekat telefon saya ni, saya dah install, jadi dia nak perkataan open. Untuk yang dah install ni, kita boleh terus buka aplikasi My Ubat. Bila dah install, anda buka aplikasi My Ubat, kemudian dia ada pilihan log masuk pengguna baru dan penjaga. Jadi nak buat akaun untuk diri sendiri, kalau pengguna baru tekan log masuk pengguna baru. Sekiranya kita adalah warga negara Malaysia, kekalkan pilihan radio button warga negara Malaysia, kemudian masukkan nama penuh seperti dalam kad pengenalan. Seterusnya pada kotak kedua kita masukkan nombor kad pengenalan tanpa simbol dash. Dalam kurungan tu dia tulis tanpa sempang. Jadi masukkan nombor sahaja. Nombor kad pengenalan. Kemudian kita tekan pada kotak tarikh lahir, dia akan automatic detect tarikh lahir kita berdasarkan nombor kad pengenalan. Bawah sekali kita masukkan nombor telefon, pastikan nombor telefon kita ni betul. Seterusnya kita tekan pada button daftar akaun. Sila tunggu. Jadi tunggu saat. Okey, lepas tu dia suruh kita tetapkan kata laluan. Ini adalah kita punya tetapan kata laluan. Yang pertama sekali dia suruh letak email. Alamat email jika ada. Saya letak. Tujuannya kalau kita nak reset kata laluan, senanglah ada email. Alright, lepas tu kita masukkan kata laluan, password. Pastikan anda masuk password yang anda senang ingat lah. Kalau kita tak letak email kat atas, lupa kata laluan, kita kena telefon pegawai fasiliti, dia tulis kat situ. Okey, kata laluan ni kena letak 2 kali. Lepas tu kita tandakan pada setuju terma dan syarat, tekan pendaftaran selesai. Okey, dia akan naik selamat datang, nama kita. Okey, kemudian ada tarikh log masuk dan sebagainya. Kita boleh semak rekod preskripsi ya, kita boleh semak ubat apa yang kita dah dapat sebelum ni. Tekan pada semak rekod preskripsi. Jadi dia akan ambil masa sikit ni bergantung kepada sistem dan internet kita. So bahagian ni saya fast forward. Waktu saya buat video ni saya tunggu lebih kurang dalam 2 ke 3 minit macam tu lah, baru dia paparkan rekod preskripsi yang pernah saya ambil dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Alright, jadi dekat bahagian rekod saya ni kita boleh tengok berdasarkan tahun lah. Contoh 2025 ni saya dah ambil 2 kali. 16 Mac ni sebab saya demam waktu itu, demam dan batuk yang agak lama. Jadi doktor di klinik kesihatan Changlor ni bagi saya antibiotik lah. Dan 26 Februari tu saya ambil ubat darah tinggi dan juga kolesterol. So maklumat preskripsi ubat yang kita pernah ambil ni akan direkodkan dan kita boleh tengok semua rekod melalui aplikasi My Ubat. Jadi aplikasi ni bagi saya yang memang selalu ambil ubat ni amat berguna. Jadi aplikasi ni bukan saja kita boleh semak rekod preskripsi ubat yang kita ambil, kita juga boleh dapatkan ubat ulangan ataupun kita boleh buat tempahan ubat yang memang kita dah ambil selalu tu directly menggunakan aplikasi ni sendiri. Dan kita boleh pilih sama ada nak ambil ubat tu di kaunter klinik atau hospital, ataupun kita boleh set untuk dihantar ke rumah kita. So memang memudahkan kita lah. Alright, untuk video ni sampai di sini saja. Yang ada memang anda selalu ambil ubat ni, boleh install aplikasi ni, dah daftar dan tengok rekod ubat yang kita pernah ambil sebelum ni. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua kerana menonton. Jangan lupa subscribe channel Dia.my. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.